Harga emas dah cecah RM593, tinggal RM7 saja lagi nak capai 600 segram. Jadi jangan lambat bermulalah awal, kerana jika kita mula awal, contoh harga 400, hari ni dah 600, kita dah untung 200 untuk 1 gram. Jadi kalau kita ada 10 gram, kita dah untung 2000. Jika kita ada 100 gram, kita dah untung 20,000. Jadi jika lambat kita bermula, makin sikitlah keuntungan kita dapat, dan semakin lambat kita tunggu keuntungan simpan emas. Kalau anda nak mula simpan emas, bermula hari ini serendah 100 pun dah boleh simpan emas. Jika anda rasa harga emas terlalu mahal, tuan-puan, 10 tahun lalu pun orang kata yang sama. Harga bawah 200 pun orang kata harga terlalu mahal. Jadi sampai bila-bila pun, berapapun harga, tetap orang akan kata mahal. Sebab itulah sifat emas. Emas sememangnya mahal. Tuan-puan risau, harga akan jatuh pula. Masa harga jatuh, itulah masa untuk tuan-puan borong lagi banyak. Dan emas, kalaupun jatuh, dia tetap emas. Tetapi jika duit kertas, kalau jatuh, dia akan jadi kosong, seperti mana berlaku di negara-negara yang telah hyperinflasi. Tuan-puan, simpan emas untuk tahan inflasi. Dan satu lagi yang paling penting adalah emas ni mengawal sifat boros. Kalau anda ada masalah boros, emaslah ubatnya. Jadi kalau tuan-puan nak mula simpan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpan emas. Saya akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya. Jangan follow, komen dan save video ini untuk rujukan.